1, 2, 3. Hai guys. Kita semangat ni. Masuklah. Lagi sekali Okay. nak buat intro. Okay, ya. Hai guys. Oh, kita orang nak pergi Penang. Semua tak make up lagi. Amin. Akan kami selamat sampai. Nak tengok tak punya keadaan? Kita ada masa 3 jam. 3 jam je guys, tak lama pun. See you. Okay semua. Oh lu, saya ingatkan kita lalu tol guys. Rupanya tol kat sebelah. Maaf ya. E tengah biasakan. Oh, vitamin E semua. Tengah dengar lagu. Tak payah sangat. Ziha malu guys. Oh, Tengah ambil mood lagi. semua tengah barai lagi. Tengah barai lagi. Tak pakai makeup. So, Tapi cantik je. tak cantik. Cantik je. Kita orang tengah cari energi. Si Abah Abakala kasihan. Aku tak hafal guys. Sabar. Ni das. Dia nak das. Tapi saya tahu chorus dia. Kau rasakan tanpa ragu, ku bilang kamu yang paling faham aku. Belah hati aku. Ku merasakan apa yang kau rasakan. Ku bilang kamu yang paling dua jadi satu. Tidak tak suara saya kawan-kawan. Tapi tinggal tunggu waktu. Antara kau dan di antara kau dan Cuma kamu tiada yang lain. Enggak main-main sama yang lain. Sampaikan pelaminan sampai bajingan. Ulang lagi, ku cari yang lain. Okay guys, sekian. Masuk Ipoh Rawang dah. Jangan tengok saya guys. Tu tengok tu. Ui. Hai semua, kita berhenti tukar driver. Mana? Tanjung. Driver sampai Penang lah. Recorded. Nak sampai Perak. So, kita orang tukar driver. Saya dah sakit pinggang. Maklum lah orang tua kan. Dah tua kan. Dah berapa dah? Reveal pula. Ya. Okey. Okey. Tapi saya pergi Pokok Pulau. Waalaikumsalam. Bertemu di muka, ku jatuh hati padamu. Bukan tak nak mengaku, tapi hati rasa malu. Senyummu menawan. Walau belok dapat dikeliling-keliling. Mari sini cuek aku bagai mimpi. Banyak sudah kulihat. Kabar kami dah berlabuh. Gempa akan datang. Turun kota yang ditumpuk penuh satu padang. Cerita tentang aku kamu takkan faham. Baik dulu diam, aku pendam simpan dalam. Kini ramai sama tengah aku. Tahu aku bawa dulu sama-sama naik jatuh. Tumpang berteduh. Mula dari Penang tu pokok benua. Drama. Oh, terima kasih. Tak kerja nama. Oh, tapi kini kerja. Asal-asal kerja keras sampai mereka tak nampak. Mantap-mantap. Bila aku tak jadi biar aku sudah serang. Kata akan kemana? Balik lagi. Kau kau faham benda yang kami buat back to back with my clique. Musikal tak buat langkah untuk jadi terkenal ban atas langit. Kumambaku bagai mimpi. Jom kita minum. Guys, I tahu pasal lagu apa. Oh my god. Lagu gelap guys. Oh my god. Mata malu pasal kat dia punya hati. Mana? Kita orang masih di Perak ni. Lagi? Tak nak. Mana? Ni masuk YouTube ya. Korang nak pergi dekat? Tak lari.
So kita orang berhenti R&R Tapah untuk breakfast. Kucing. Okay, semua tengah membeli. Ni pun tengah membeli. Tengok tu. Bare face guys. Tu Minah tu. Saya bawa ni. Tak perasan benda ni ada. So kita minum air ni je lah. Free dan healthy. Hai, kita orang berhenti dekat Tapa untuk breakfast. Okay, so about nasi lemak telur cause I lapar. Bot sebab I lapar. I tak beli. Telur. Okay, you? I bawa keriti sendiri. Beli air panas 5 sen dan cawan 3 sen. Sangatlah jimat gitu. Okay, tu beli air. Beli Roti bakar. Okay. So kita jumpa after makan. Okay. Bye-bye. Sampai sepadan Pening tapi tak keluar-keluar lagi Perak. Okay, bila nak sampai ni? Eva tengah jadi driver kita orang. Yang ketiga, Ziha jadi co-driver. Kau? Saya tolong makan semua jajan-jajan. Ya tu, kau makan. Tolong tidur. Okay, sebab lagi saya sambung drive. Okay, saya entertain you sendiri. Hello. Cik, saya ni baru keluar pada tol jambatan tapi dah berhenti kat tepi jalan. Kita orang tak ada minyak. Zit betul-betul depan. Betul-betul depan. Depan tol. Depan tol. Depan tol ni, depan sikit je. Ya. Cik menghala ke mana? Kita orang nak menghala lain pula lagi. Oh, terima kasih Encik. Ke? Berapa lama Encik? Delay kita punya trip ni. Tak tadi. Kan apa yang terjadi lepas ni? Okay, satu. Bukan aku. Ini bawa laju sangat. Nak cepat sampai. Sampai minyak habis. Cepat betul sampai. Tadi kita dah berhenti dah yang tempat kita kencing tu. Terima kasih. Apa-apa nanti nak kontak macam mana? Dia nampak kita mana dia? Buat CCTV lah. 20 minit dia. Dah lah Encik baru tahu. Encik betul. Kita orang start kat sini dulu sebab minyak ada lagi cuma tak berani. Tapi kalau ikutkan saya boleh je bawa pergi kat sana lagi. But kita tunggu je lah. Betul-betul nak dekat sampai Petronas tu dah terberhenti dah kereta. Bukan. Tunggulah. Baik. Kalau kita lari kan Sudah sampai. Oh dah tak pakai ni. Malunya. Muka-muka. Dah sampai korang. Bantuan kita orang. Malunya. First time sampai Penang macam ni pula jadi dia. Aduh. Not recommend lah. Korang recommend tapi recommend di Penang tapi jangan lupa cek minyak. Kena ada seorang yang rimai. Kalau dah sampai Perak, tengok. Jangan lupa. Betul. Di bawah botol minyak lagi. Yalah. Dah nak isi minyak pun dah. Eva. Malu ya. Sudah tekan je tu balik. Malunya. Tapi tak ada alamat mana. Dia bau kat pulau. Okay lah, kita jumpa bergerak ya nanti. Bye-bye. Settle lah. Okay. Tapi still kita kena cari pam minyak yang dekat. Betul. Dah berjalan lah. Boleh lah. Guys, kita orang dah naik
tak rekod ke tadi bodoh? Tapi tak tu Baik. Foto detik. Kita orang naik sini dah sampai Petronas. Finally. Thank you to my Olivia sebab dia bertahan. Olivia bertahan walaupun tersakiti. Isi minyak dulu, lepas kita sambung, okay? Okay, sekarang kita orang dah sampai dekat guest house tu. Cuma mana? Kita orang nak, tu lah dia punya. Kena atas? Okay, jom. Mesti kena. Kita orang nak figure out macam mana. Cuba tengok sama ada kita mau check in ataupun tidak. Kalau kita orang clueless, I talk to you guys after this, okay? So kita orang akan gerak ke JT35 sebab kita orang tak boleh nak check in lagi. So kita orang check in pukul 3 nanti. So kita orang pergi drift dulu, okay? Cuba tengok. Di sini weh. Dekat JT35 just for chill tengok barang apa yang ada. This is like a vintage shop kan, vintage store. So tengok. Hello, mana seorang lagi? Hello, okay. Bare face guys. It's okay, kita masih cantik. Dekat atas, bahagian atas, but vintage macam tu. Okay, kita pergi ke next. Ni tak tahu kat mana. Hai semua, kita dah sampai dekat kita orang punya stay. Ni kita orang punya stay. Kita orang tengah menunggu. Ni tengah check in. Dah. Wait, sini tak? The guest house. Macam ada daripada kafe. Kat mana? Untuk satu orang check in ke 4 orang? Saya seorang je. Okay. Tapi bilik 4 kan? Itu bilik 4 tapi kamu booking satu katil. Betul. Satu katil? Ya, lagi 3 katil yang lain punya customer. So sekarang kita tengah intense. Salah booking bilik. Kita tengah nak book lagi sekali and it's already berapa ni? Kenapa dia tak nampak ni? 37 minit dah. Apa tak apa, dia tengah cuba menyelesaikan masalah. Talk to you after this. So kita dah book. Kita orang bagi tahu mana. Hi guys, this is the kitchen. So kita orang stay dekat Swing and Pillow, Penang Road sebab tadi ada berlaku kesilapan sikit. So just cancel that and then around tidur kat sini. But so selesa lah. Ada 3 katil, 1 queen and 1 single. So cantik lah. Ya. Sini kita orang nak pergi makan dulu, maybe dekat Padang Kota Lama. And then we orang nak pergi di Bay Park. So tengoklah chill-chill kat situ. So yeah. So this is my makeup. Yeah, your makeup. Let's play. Oh, you
What? Not why not really? Because it's see like my Itulah. see like my under eyes it's kind of like crazy so I don't know. Nampak? Okay, so jumpa je lagi. Bye bye. Sekarang kita dekat Kota Lama. Kita nak pergi makan sebab sekarang tak makan lagi. So kita orang semua dah bersiap sekarang. Dah bersiap. Okay, kamu? Okay, dah siap. Ziha? Okay, it's my outfit. Kalau korang nampak sebab I can record. Tengok cantiknya. Okay, nanti dah sampai tempat makan I bagi tahu, okay? Korang dekat sini. Sekarang saya tak nak buat vlog, tapi tiba-tiba saya yang kena buat vlog sebab tuan vlog ni function. Tak function. Tadi dah banyak vlog. Orang lain lah pula. So, sana we've been here waktu kita orang, waktu I dengan Tia lah last pergi sini waktu form 5. So jom ikut kota. Sana sekarang kita dah sampai dekat Medan Selera. Kita lagi sekarang nak makan apa? Yes, kita kena cari tempat makan. Kita cari meja makan. Okay, nak makan apa? Ada? Wah, ni ada kat sini. So kita just pilih je nak apa. Okay semua. Ziha pergi cari makan dengan Atia. Tu dia orang. Kat sini kan dia macam hardcore. Edit dia orang nak apa? Kamu makan apa? Char kway teow. Tapi tak tahu lah uncle tu ingat ke tak. Okay. Kamu Atia? Oh ya saya Makan apa? Saya order tom yum ayam, nasi putih dengan telur dadah. Alright. Ziha? Nasi putih. Okay. Saya macam tengah fikir lagi nak makan apa. Oh situ kot minuman. Okey, korang nak minum apa? Lagi RM95 bila apa dia tak boleh lebih je dari 100 sebab tu kalau boleh 100 kena tak apa. Makan. Pun tetap Makan. bukan kalau Memang dalam kamera memang ada ni. Kita makan, dah ambil oat semua. So now kita akan jalan-jalan. Tak lah, kita orang bertiga je kot rasanya kan. 3 je. 1, 2, 3. Cantik. Kenapa lagi? Kita nak ke MBPP. Dia sebab bandara Pulau Pinang. Oh, sikit okey semua. Steady.
taking over the camera. Currently my friends tengah Sekarang kita akan sesi tak gambar. Sementara tak ada lighting ni. Kita orang dah pukul 7. dah 7.13. Tapi cerah lagi guys. Cerah lagi. Okay, that's all. Bye. Semua dah settle. Gambar dekat orang kota. So, let's go to Gurney Bay. Korang tengok ni korang. Tapi anak tu tak di sini makan lagi. Pretty, isn't it? Cuba ni, cuba tekan kat skrin. Tekan kat skrin bagi dia macam gelap sikit. So nampak kat skrin. Diam, jangan ajar kau kereti dah. Semua kita orang dah sampai. Kita orang dah pergi second location, iaitu Gurney Bay Park. Zia suka. tadi yang seekor ni murung. Oh, dah tukar lipstick guys. Tengok I. Baru nampak Saya comel kan? Tahu dah. Kau rasa? Kita orang dah sampai dekat Gurney Bay. Tengok yang seekor tu tak menyabar. Laju benar. Hai semua. So, kita orang maybe last minum. Kopi-kopi, minum kan. So, kita orang dekat cafe ni. Sini. Dekat Sinar Coffee. Sini. Yes. So, alamak, it's okay. You can just be in here. Nampak tak kita orang kat sini. So, jom kita masuk ke dalam sana. I ada ais matcha. Lepas tu kita ada ais americano Zihap. Lepas tu ada vanilla latte Audi. Ais peach tea Zihap. Hati apa? Ini order saya. Rasa macam saya ais peach tea je. Okey lah. Okey. Rasa macam season punya. Cuba tekan saya duduk ke sini. Lepas tu kita try pancake pula sebab nampak macam yang. Tengok. Pak Zia taste test. So kita nak taste test. Tapi first kita kena letak maple syrup. Pukul 10 memang kat luar nanti. Dekat kedai ni pukul 10 tak kawan aku. Aku dah ini. Oh memang auto dek. Macam auto dek. Air lemon. Okay. Kita je. Itulah. Awak kan memang kat. Tapi ni kereta lah. Ya tak. Okay. Dekat dalam. Cepat. Nampak? Okay. Sorry. Tak tahu. Kat toilet tak tahu. Oh, tidak. Okay, sebab kita rasa macam nampak sedap. Okay, kita nak makan dulu. Kawan-kawan, bye-bye sikit. Sekejap lagi kita jumpa after this. Day 1. Sorry. Hai korang, balik bilik dah. Semua dah mandi. Tinggal aku seorang yang tak mandi lagi.
So first day habis like that. So kita akan sambung esok. Bye. Cakap bye korang. 3. Bye. Good night. Good night semua. Good night. Macam mana lagu Serena tu dia? Selena. Selena ke Helena? Helena. Hello, good night. Takziah ke lah apa? Good night, hello.